Hai guys, so hari ni abang akan explain macam mana kucing yang baru sampai untuk grooming, proses-proses assessment, kita akan tengok condition dia macam mana. Okay, so jom. Okay, so ini kucing kedai, nama dia Royce. Royce, say hi. Hi Royce. Hai. Okay, Royce ni penakut sikit, so abang akan buat slow-slow lah. Alright. So kucing kalau sampai sini je, kita akan tengok dia punya condition bulu dia macam mana, dia ada fungus ke tidak, kutu, dia punya telinga, macam tu boleh tengok. Ini telinga Royce, telinga dia sebab kata besar, foto biasa je lah, tak ada ear mites. So kita akan take note kan. So kalau kucing yang baru-baru sampai macam ni, contoh cuci telinga, potong kuku, trim dia punya paw, semua akan include dalam package mandi lah. Tak perlu ada extra charges. Kecuali katakan kalau kucing dia ada ear mites, dia ada kutu, maybe kena add on the gauze. So macam tu dia akan ada extra charges lah. Okay, so sampai-sampai je abang akan timbang berat dia. Dah timbang dah berat dia tadi 7 point. Timbang lagi. Okay. Jom kita timbang berat Royce. Macam mana? Oi, oi, oi. Royce. Jom. Timbang berat jap. Okay. Alright. Berat sini. Okay, good boy. Okay, so berat dia 7.14 kilogram. Makin menaik lah sebelum ni. So memang kalau abang jaga kucing memang naik lah berat badan dia. Okay. Royce. Jap. So, sebabkan Royce ni lebih daripada 6 kilo, akan ada extra charges lah sebab contoh kucing yang lagi besar, kita akan guna shampoo yang lagi banyak, masa keringkan dia pun lagi lama, so kita akan ada extra charges lah. So, kepada kucing yang lebih daripada 6 kilo. Okay, kita dah assess dia apa semua, condition dia semua okay, jom kita potong kuku dia. Okay, so kita kena potong kuku dulu supaya untuk keselamatan groomers lah. Tak nak lah kita kena cakar, tiba-tiba demam apa semua kan. Okay, so kita potong kuku dulu. Okay Royce, jom potong kuku dulu. Okay. Good boy. Royce, bulu tebal lah. Susah nak cari kuku lah Royce. Sekejap Royce. Okay, so kalau potong kuku ni paling penting, boleh tengok dekat sini. Okay. Belakang ni dia punya salur darah dia. Jadi kita tak naklah potong kena salur darah dia kan, nanti berdarah. So kita potong depan dia sahaja. Okey. Dah. Tangan sebelah pula Royce. Okey. Main Royce. Main main main. Iya, kenapa? Okey. Pandai. Kaki pula. Jom. Potong kaki pula. Potong kaki pula. Potong kuku kaki. Tak nak tak. Tak nak potong kaki. Okey. Royce. Kenapa hitam ni kuku ni? Kotor lah. Okay, last one. Last one, Royce. Last. Last one. Okay. Main main main. Main Royce. Aduh. Royce. Ada. Okey, okey, okey. Dia penakut Royce ni dia penakut sikit, dia nak manja. So kena bagi extra attention lah. Okey. Jom.
Okey. Dan trim pour pula. Jom. So lepas ni abang nak trim pour dia. Trim pour ni untuk sanitary dia lah, untuk kebersihan dia supaya bulu-bulu tu tak terperangkap pasir-pasir. So kalau kucing naik atas katil ke apa, tak adalah pasir naik kan. Okay, jom trim pour. Jom. Ini sebenarnya service brake pad dia lah. Ni untuk handbrake dia. Kalau tak, nanti bulu dia panjang sangat, dia tak boleh brake. Okay, jom. Tengok ni. Berapa pula? Eh, ini ya. Ya, ya. Dia. Potong ekor sekarang. Ois. Okey, selepas trim Royce punya paw dengan kuku, sekarang ni kita nak bersihkan telinga dia. Telinga dia kalau bersihkan secara biasa je memang tak ada extra charges lah. Tapi katakan kalau dia ada ear mites, which is kutu pada telinga, akan ada extra charges lah. Okay, jom kita bersihkan telinga Maine Coon. Telinga besar. Okay. Kita bersihkan ini cotton puff dan saya letak solution lah kepada cotton puff ni supaya tak rasa sakit bila korek telinga dia. Okay. Ada tengok ni, telinga besar. Hmm. Ya. Batal eh? Pula. Siapa suruh telinga kotor? Nak. Dah makin bersih dah telinga dia. So cuci telinga ni sangatlah penting. Saya boleh recommend cuci telinga setiap minggu lah. Ataupun kalau katakan kucing pernah ada masalah ear mite sebelum ni, akan cuci setiap 2 atau 3 hari lah yang seeloknya. Ataupun paling senang, kita main-main dengan kucing kan. Time main-main dengan kucing tu kita tengok sekali condition dia macam mana. Kalau telinga dia kotor, kita boleh terus cuci kan. Iya, tu dia. Tu dia. Tu dia, batal. So, sebagai contoh, ini boleh tengok ni tahi telinga yang normal lah. Okay, dia tak ada ear mites. Tapi tahi telinga ni sangatlah apa? Apa orang kata dia? Apa? Common. Dia sangatlah biasa. Walaupun kucing ni indoor, dia tak keluar, dia hanya duduk dalam bilik sahaja, tapi still boleh nampak juga tahi telinga dia. So pentinglah kena bersihkan. Hmm. Ya, tahu kata. Hmm. Okay, last one. Last one, Royce. Hmm. Ya, ya, tahu kata. Last one, okay?
Okay, Royce. One telinga done. Another one to go. Oh, okay. So kalau tengok kalau Royce ni bila saya korek telinga dia, dia memang takkan duduk diam lah. Dia memang akan rasa geli. Tengok. Dia tengok. Dia walaupun tak ada ear mics tapi dia still rasa geli sebab kotor kan. Jadi normal lah kalau kucing dua orang kena buat ataupun seorang kena pegang, seorang kena korek. Ataupun kalau susah sangat nak korek, boleh hantar ke kedai ni lah. Boleh hantar ke Uncle Cik Pet Shop. Selalunya kalau kucing long hair macam ni ke ataupun kucing Maine Coon, kita akan kasih free trim buntut dia lah. Tapi sebab ni bulu pun tak ada, tak tahu nak trim apa, jadi tak perlulah trim buntut dia. Kan Royce kan? Okay, jom. So kita seterusnya kita akan check badan dia ada minyak ke tak. Kalau ada minyak, kita akan apply ni. Nama dia Goop untuk kucing yang badan berminyak lah. Tapi kalau ni bulu pun tak ada, itu tak ada, ini tak ada, tak ada minyak, so tak perlu apply Goop lah. Goop ni dia extra charges ya. Kalau kucing yang berminyak ataupun yang teruk sangat, kita akan apply double Goop. Itu akan ada extra charges lah. Okay. Contoh Royce ni minyak pun tak ada, bulu pun tak ada, tak perlulah. Kena habis lah. Okay, sekarang ni abang nak bersihkan mata Royce pula. Dia kerja dia asyik tidur je, makan tidur, jadi tarik mata pun banyak lah. Tarik mata banyak, tarik hidung banyak, kan Royce kan? Lepas tu bila nak bersihkan, tak suka. Tak suka orang bersihkan. Kucing selalunya kalau dengan owner sendiri memang dia akan beruntun. Kalau dengan orang lain okey. Kalau dengan orang sini sebabkan dia dah manja, dia tahu owner dia siapa. So dia mulalah buat perangai. Macam Royce ni. Dia perangai manja orang kata. Okay. Apa kotor ni? Ha? Eh. Okay. Okay, so abang dah selesai Pre-Groom Royce. Korang nak tengok next video, korang tengok Uncle Cik mandikan cucu dia. Cucu dia Royce. Jom, Royce mandi. Mandi ngatuk, okay? Jom. Oh lah dia orang sembang panjang-panjang. Kecil tu lama ni nak mandi. Ha? Borak apa lama sangat dengan Rolls ni? Oh, aircon makin sejuk lah. Aduh. Okey. Pakai ni baru lah. Okey. Saya nak Royce ni dia baru je mandi 2 minggu lepas. Jadi balik badan dia. Tak tahulah kenapa dia jilat-jilat badan dia. Habit kot. So hari ni kita nak mandikan dia dengan special treatment. Kecil buat dia medicated tapi gunakan conditioner yang mahal. Nak tengok result dia macam mana. Right? Nantikan. Kita prepare dia punya shampoo dulu. Royce ada goop tak? Ada. Kalau tak ada goop, kita pakai sikit je lagi. Setiap kucing, mesti ada sukatan dia. Jangan main tembak. Nanti tak cantik lah bulu kucing.
Mana Roy sampai? Roy, mandi. Berat dia naik. Buka naik. Dia bau-bau. Dia bukan gaul, dia jilat. Jilat sampai dia begini. So, kita mandi ya. Janganlah jilat. Mana jangan jilat. Mana? Ini dulu tak cantik lah. Jilat dulu, faham? Faham? Ingat dia cakap. Hidung pun ini. Gigi cantik. Mana? Gigi cantik. Senyum. Bawa badan panjang. Gigi pun penuh. Duduk. Tu bawah. Sini bawah. Sini bawah. Duduk sini. Ni cara kecil tunjuk ni. Mandi kucing tu tonyok sikit. Kasihan kat dia, kita pun gosok shampoo rambut pun tonyok. Barulah bersih. Jom. Roy ni semua dia duduk diam kan. Tapi dia tak menggigit. Dia tak suka duduk dalam ni nampak. Roy. Ni lah abang malu kau orang kan. Tonyok je tu. Tonyok je. Bukan ada marah pun. Lagi bersih. Bila tonyok tu keluar lah habis dia punya kotoran-kotoran tu. Bila dah habis tonyok, kita main bilas-bilas. Kucing yang kecil sendiri pun duduk tak diam. Yang kecil memang faham sangat kalau kucing customer yang datang duduk tak diam. So macam ni ya, sama. Kalau kata kucing customer, kucing sendiri pun duduk tak diam. Right? Cuba tu. Tak mau jenis, tak mau duduk dalam tu. Lepas tu terketak-ketak. Duduk ni. Duduk. Nanti nampak tu. Mana nak siap cepat? Sebab tu lah kecil selalu minta customer sabar. Kalau nanti kucing kena sabar. Bukan semua kucing duduk diam. Badan nak mandi depan ni bukan lama pun kan. Ini sebab dia tak diam. Nampak tu. Ending. Tu bawah. Tok dengar tak? Masuk kat bahagian kepala, make sure tutup telinga. Jangan ni. Duduk. Yang paling penting mandi kucing guna air suam. Jangan pakai air sejuk atau air panas kan. Dah habis step pertama, kita bilas dulu.
kalau ayam lelek dalam telinga dia, dia automatik geleng kepala dia buang. Tengok ha. Ni dah tutup telinga kan. Jangan buang. So jangan risau. Nanti dah Ros. Ros kan handsome, Ros handsome. Mandi Ros ni. Kan? Dia punya ekor ni. Susul libat. Kita mau duduk kok. So, masuk step kedua. Ini kita mandikan shampoo medicated kan. Ramai orang tanya kecil apa? Kenapa mandi kucing kat rumah sendiri tak sama macam kecil mandi? Sebabnya kecil belajar menuntut ilmu kan. So dia ada step-step dia. Sebab tu lah tak sama. So kau kenalah belajar pelan-pelan. Kalau nak ambil kelas yang kecil pun boleh. Murah je. 5,000 sebulan. Bilas dia dengan shampoo medicated ni. Shampoo medicated ni dia ada dua cara nak buat. Sama ada bilas macam ni ataupun kita boleh press ke. Sebab dia ni tak banyak sangat. Tak bawa-bawa teruk sangat. So kita bilas-bilas. Jadi jangan tempat-tempat ni gosok-gosok sikit kan. Kalau tempat yang selalu dia jilat. Gosok sikit. Kalau korang nak tengok video penuh ni, pergi kat Rumah Merah. Okay? Jangan lupa tekan button subscribe. Ni nampak ni. Kalau nak hantar kucing ni nak mandi buih macam ni kan. Mai sini. Ni. Nampak. Kita bagi betul-betul buih memang nampak. Nampak sekali-sekali aku mandi. Nampak. Mandi buih. Nak kucing anda sihat? Datang ke kucing. Kita dah habis bilik. Bulu tu tak banyak pun. So, bilik ada banyak. Bilik dulu air sabun ni. Sampai habis. Baru kita masuk ke last step. Nanti dia bawa. Duduk macam nak berok kan. Berok. Buat dia tidak. Dia kering. Dia panggil dah kering. Okey. Bulu nak tak bulu baru. Jadi kalau bulu kucing yang dia jilat daripada kering ni, kalau korang boleh buang, buang je. Pelan-pelan tarik. Semua, ni. So, last step. Ni lah, last step kita, conditioner. Ini yang kecil pakai conditioner kat ni, conditioner yang mahal lah. Selalu untuk package-package
apa? Premium kat atas tu. Okay. Boleh licin-licin. Bawah. Wah. Pakai dulu. Mahal ni bang. Bawah. Kalau conditioner ni korang semua pakai janganlah membeli. Bulu kat badan dia tak banyak. Allah Akbar. So dah habis bilas. Last step. Kita bilas besar-besar and then dah boleh masuk ke tempat kering. Bawah. Bilas. Bilas je. Dah bersih pula kita. Habis dah. Okey. Nampak tak?